Nama saya Raja Muhammad Iman Haikal bin Raja Muhammad Effendi dari kelas 5 Mushtari. Nama saya Nur Izayani binti Burhanuddin dari kelas 5 SZ. Nama saya Luqman Hakim bin Muhammad Ismail Ali. Saya daripada kelas 5 Mushtari. Nama saya Muhammad Iqbal Hakimi bin Muhammad Rizwan. Saya dari kelas 5 Mushtari. Adrian Zandra bin Muhammad Syarizal dari kelas 5 Mushtari. Nama saya Nurha Batisha binti Zuraimi. Saya kelas 5 Mushtari. Nama saya Noraisa Kristina binti Salihuddin. Saya dari kelas 5 Mushtari. Nama saya Nur Emilia Batrisha binti Muhammad Zakri dari kelas 5 SZ. Berapa keputusan SPM abang? Alhamdulillah saya dapat 10A dan 1B. Keputusan SPM saya straight A, 10A. Keputusan SPM yang saya dapat adalah 8A dan 1B+. Keputusan SPM saya adalah 8A dan 1B. 8A 1B. SPM saya dapat 8A, 1B. Saya Alhamdulillah saya dapat 8A 1C. 3A+, 4A solid, 2A minus. Apa cita-cita abang lepas habis SPM ni? Lepas habis SPM saya bercita-cita nak jadi cikgu. Cita-cita saya selepas habis SPM adalah untuk menjadi sebagai seorang cikgu. Cita-cita saya nak jadi accountant. Nak jadi doktor. Cita-cita abang lepas habis SPM adalah untuk meneruskan dalam bidang mechanical engineering, tapi cita-cita yang di penghujungnya saya ingin menjadi seorang saintis lah. Lepas habis SPM, cita-cita saya nak menjadi accountant. Lepas habis SPM, saya rasa saya nak more kejayaan kepada farmasi. Cita-cita saya lepas SPM saya nak jadi seorang dentist. Apa rahsia kejayaan abang sampai abang boleh dapat 10A? Rahsia kejayaan saya banyakkan ibadah, dekatkan diri dengan Tuhan, hormat ibu bapa. Dia lah. Rahsia saya mendapat keputusan yang cemerlang ini adalah sentiasa hormat kepada ibu bapa dan juga guru, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Jaga solat dan banyak buat revision. Rahsia kejayaan saya hormat ibu bapa, cikgu-cikgu, dan yang paling penting, tak study last minute. Rahsia saya tak adalah rahsia mana pun, sebab memang adalah kena berusaha je lah. Rajin masuk tuition, rajin masuk kelas. Walaupun kita dekat rumah tak ada buat apa-apa, tapi bila masuk kelas tu fokuslah betul-betul supaya dapat berkat dari cikgu tu juga. Okey. Rahsia kejayaan saya, kita sentiasa rapatkan diri dengan Allah dan study walaupun nampak macam tak ada hasil, tapi Indian akan dapat juga hasil. Dan jaga hubungan dengan cikgu dan parents. Rasa kejayaan saya rasanya macam saya hormat cikgu-cikgu, semuanya hormat ibu bapa semua kan. Lepas tu saya rasa saya dapat result ni sebab doa-doa ibu bapa, cikgu-cikgu tu lah. Rahsia saya jaga hubungan dengan Allah, dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan. Selalu pergi jumpa cikgu. Kalau tak faham, tanya cikgu soalan. Kalau ada buat silap, minta maaf dengan cikgu. Itu je lah. Okay, terima kasih.